Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat sambung semula hari ini pada pagi yang mulia ini pembacaan kitab Al-Mustasfa karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam ilmu usul fiqh. Sebagai muqaddimah, saya nak bagi tahu yang kitab Al-Mustasfa ini dia tidak seperti kitab usul yang lain, terutamanya karya-karya yang datang setelah Ar-Razi. Kemudian perbahasan ataupun kalau kita baca menelitilah kitab ini, Al-Ghazali punya apa orang kata cara duhur ataupun nukilan-nukilan khilaf, nukilan-nukilan hujah yang dibawa barangkali tidaklah sebanyak ataupun sedetail apa yang ada dalam kitab-kitab yang lain. Contohnya macam kalau kita bandingkan Mustasfa ni dengan Ibnul Haji sebagai contoh, atau kita bandingkan Mustasfa dengan Ar-Razi sebelum tu, kita akan tengok kitab-kitab yang pada zaman Ar-Razi dan setelahnya lebih detail, lebih teliti. Dan saya nasihatkan untuk siapa-siapa yang membaca dan menelaah kitab ni, elok sekali ataupun bawakan sekali rujuk juga bersamanya kitab seperti Al-Bahrul Muhit oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, kerana perbuasannya lebih luas dan agar kita tidak begitu sempitlah dengan apa yang ada dalam kitab ni. Tetapi kita faham murad Al-Ghazali ataupun kehendak Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa ni bukanlah untuk orang kata apa, sarudul aqwal wal hujaj, bukannya untuk bawa semua sekali aqwal ulama sama ada Ahlussunnah ataupun selainnya, Asy'ariyah ataupun selainnya, dan juga bukan untuk nak bawa semua hujah-hujah para ulama dalam kitab ni, bukan itu tujuan dia. Lagipun Al-Ghazali rahimahullah dalam Muqaddimah Al-Mustasfa ni pun ada menyebutkan yang beliau mengarang kitab usul yang lebih besar daripada Al-Mustasfa ni yang bertajuk seingat saya Al-Ghayah ataupun saya terlupa nama tajuk kitab tu, tapi disebutkan di bahagian Muqaddimah. Tetapi malangnya kitab tu mafqud lah, kitab tu tidak dijumpai. Itu sesuatu yang sangat mengecewakan lah. Nama dia Tahdzibul Usul. Nama kitab yang mafqud ataupun yang tidak dijumpai itu, kitab usul yang besar bagi Al-Ghazali, nama dia Tahdzibul Usul. Jadi barangkali dalam Tahdzibul Usul Al-Ghazali membawakan hampir semua aqwal dan juga hujah-hujah para ulama dalam masalah ataupun dalam perbahasan usul secara umumnya. Tetapi murad ataupun tujuan kita untuk baca kitab ni adalah hanya untuk memahami apa yang Al-Ghazali cuba nak sampaikan. Atau barangkali ada rakan-rakan kita, terutama yang mengaji kat Mesir lah, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya, kenalan-kenalan saya, yang jauh lebih teliti, yang jauh lagi banyak pembacaan mereka terhadap ilmu usul ni, barangkali mereka akan nampaklah perbezaan tu. Saya semua boleh cakap secara umum sahaja. Tamam? Tetapi murad kita sekadar nak faham apa yang Ghazali cakap dalam ni. Soal Ghazali dia tak bawakan hujah yang lain, dia tak bawakan qaul yang lain, dia tak bawakan tambih ke itu ke apa ni ke, itu kita letak tepi dulu. Apa yang penting dalam pembacaan kitab ialah kita faham apa yang musannif nak sampaikan melalui kitab ni, dan penulisan dia. Sebab tu bagi saya, kitab tu kalau nipis, biar nipis. Maksudnya biarlah syarahan tu ringkas. Dan kalau kitab tu besar, tebal, biarlah seperti mana yang diinginkan oleh pengarang. Jadi kita syarah ataupun kita muzakarah kitab ni ala qadrihi, pada kadar yang sahaja. Kita tak lebih daripada apa yang disebutkan oleh musannif, melainkan kalau kita rasa perlu untuk kita tambahkan sedikit tambih ataupun faedah ataupun istidrak dan seumpamanya. Tamam?
Jadi pada pagi yang mulia ini, kita akan masuk pada bab yang baru daripada Al-Qutbul Awal. Jadi kata rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain Allahumma amin. Al-fannu ats-tsalitsu min al-qutbil awal. Jadi topik atau topik yang ketiga daripada bab yang pertama. Fi arkanil hukmi wa hiya arba'ah al-hakimu wal mahkumu alaihi wal mahkumu fihi wa nafsul hukmi. Jadi pada bab ini Al-Ghazali nak bawa kita kepada rukun-rukun hukum. Baik, kalimah rukun yang menjadi ibarat ataupun istilah yang masyhur yang menjadi uruf fuqaha ni biasanya merujuk kepada sesuatu yang menjadi sebahagian daripada sesuatu yang misal kata rukun solat, maka kita kata rukun solat antaranya niat, antaranya takbir, antaranya al-fatihah qiraah, antaranya rukuk sujud dan sampai habislah. Cuma tak ada ataupun bilangan kiraan rukun solat ni menjadi khilaf di kalangan fuqaha Syafi'iyah sebenarnya. Sebab tu kalau kita baca Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab-kitab fiqh dia, sama ada Al-Basit, sama ada Khulasah, sama ada Wasit dan seumpamanya, kita akan dapati Al-Ghazali punya bilangan rukun solat dia, ingat saya lah, 11. 11. Jadi ada banyak perkara yang ataupun sebahagiannya Al-Ghazali tinggalkan dan mungkin barangkali beliau tidak menganggap dia sebagai rukun. Jadi rukun ni adalah sesuatu yang menjadi sebahagian minasyai'. Tetapi syarat dia adalah perkara yang di luar daripada sesuatu. Misal kata syarat salat adalah berwudu ataupun bertaharah secara umumnya. Syaratnya mesti menutup aurat. Syaratnya mesti madhab kiblat. Syaratnya dan macam-macam lah. Beberapa syarat disebutkan dalam kitab fiqh. Jadi itu mafhum rukun dan juga syarat yang difahami dari sudut uruf fuqaha. Akan tetapi dalam konteks ataupun dalam apa yang disebut oleh Al-Ghazali di sini, rukun dengan maksud syai'un la budda minhu ataupun ma la budda minhu, sesuatu yang mesti ada, dia tak boleh tak ada dalam kita nak membayar ataupun memahami sesuatu. Sebab kalau kita perhatikan taksim yang dibawa oleh beliau, kata beliau wahiyya arba'ah, rukun hukum ni ada 4 katanya. Pertama ada al-hakim, kedua al-mahkumu alaih, ketiga al-mahkumu fihi, keempat nafsul hukmi. Kita ada orang yang memberi hukum, kita ada pihak yang menerima hukum, kita ada al-mahkum fihi, iaitu apakah subjek hukuman tu, maknanya hukum tu nak diletakkan pada apa, pada dirinya ke, pada zatnya ke, pada perbuatannya ke, pada sifatnya ke. Tamam? Yang keempat, hukum itu sendiri. Jadi kita akan tertanyalah, adakah untuk tasawur ataupun nak membayangkan hukum secara sempurna dalam akal tu memerlukan di sana memerlukan untuk kita bayang adanya pemberi hukum, adanya penerima hukum, adanya subjek hukum? Tak perlu. Untuk membayangkan hukum seperti mana disebutkan oleh Al-Ghazali selepas ini, untuk nak membayangkan hukum sebenarnya tak perlu benda ni sebenarnya. Tetapi dia adalah sesuatu yang lazimun lil hukm. Dia sangat diperlukan ataupun sangat melazimi hukum. Sebab bila kita sebut hukum, mesti di sana ada yang memberi hukum, mesti di sana ada yang menerima hukum, dan apakah hukumannya. Tamam? Dan yang keempat ni lagi pelik, nafsul hukmi. Jadi secara zahirnya Al-Ghazali menjadikan nafsul hukmi min arkanil hukmi. Wa hadha fihi nazar. Ada masalah, ada kemusykilan. Kenapa? Sebab rukun ni kalau kita faham dengan maksud istilah fuqaha, kita akan kata antara rukun solat ialah solat itu sendiri. Min arkanil hukmi nafsul hukm. Wa hadha muhal. Sebab kita tak kata asyai' yashtamil ala nafsihi, sesuatu tu merangkumi dirinya. Kita kata solat merangkumi bacaan Fatihah, rukuk, sujud, dan sebagainya, tasyahud dan sebagainya. Tapi kita tak kata solat merangkumi solat.
Itu tak betul. Jadi fahamlah kita di sini bahawa kalimah rukun yang digunakan oleh Al-Ghazali di sini bermaksud ma la budda minhu. Sesuatu yang nak tak nak dia mesti ada. Kalau kita nak faham konsep hukum ni secara umumnya. Yang mana dia merangkumi lawazim dan juga seumpama je lah. Sebab hakim mahkum ala mahkum fi ni semua lawazim. Ini semua lawazim al-hukmi. Kemudian kata beliau, wa amma nafsul hukmi faqad dhakarnah wa annahu yarji'u ila al-khitab wa huwa ruknul awal. Nafsul hukum, iaitu hukum itu sendiri, kita dah sebutkan dah. Al-Ghazali katalah pada bahagian awal perbahasan beliau sebelum ni, mana kata beliau, hukum ni adalah khitabullah alladhi yata'allaq bi af'al al-mukallafin. Kata beliau, wa amma tamhidu daripada fanul awal min qutbil awal. Kata beliau, fahuwa anna al-hukma indana ibaratun an khitab al-syar'i idza ta'allaqa bi af'al al-mukallafin. Jadi dia beritahu lah, nafsul hukum tu sendiri kita dah terang dah. Panjang kita bahas. Segala aqsam dia, segala ahkam dia, segala falsafah dia, semua kita dah bahas. Baik, kata Al-Ghazali setelah itu, wa annahu yarji'u ila al-khitab wa huwa ruknul awal wa qad dhakarnah. Kemudian kata beliau, wa ruknul tsani al-hakim. Ini perkara kedua yang perlu, yang nak tak nak hukum tu mesti ada. Antara lawazimnya adalah al-hakim, pemberi hukum, penggubal hukum, penetap hukum. Jadi siapa yang beri hukum? Allah. Kata Al-Ghazali, wa huwal mukhatib. فإن الحكم خطاب وكلام فاعله كل متكلم فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر. Nampak kata beliau. Hukum ialah mukhatib. Mukhatib ni dia adalah isim fa'il daripada khitab. Khataba, khitab. Khataba yakhtubu khitaban. Jadi khitab ini dia akhassu minal kalam. Sebab kalam mujarab kalam, kita mungkin dalam bilik seorang-seorang macam saya ni pun, dalam bilik seorang-seorang pun dipanggil mutakalim juga, pun dipanggil sedang berkalam. Tetapi khitab ini maksudnya al-kalamul muwajjah. Ucapan, ungkapan yang ditujukan kepada sesuatu. Itu dipanggil sebagai al-khitab. Fa'innal hukma khitabun wa kalam. Jadi di sini kita faham beza di antara khitab dan juga kalam. Fa'iluhu kullu mutakallim. Siapa yang buat khitab, siapa yang buat hukum, kullu mutakallim, sesiapa saja yang bercakap. Sama ada takallum itu secara lafzi ataupun secara nafsi. Fala yushtaratu fi wujudi suratil hukmi illa hadha qadar. Nampak? Jadi sini ibarat beliau yang pendek ini sebenarnya sudah cukup untuk menafsirkan istilah rukun yang beliau gunakan pada tajuk bab ataupun pada tajuk subtopik ni. So dia kata kalau nak faham hukum tu apa, hukumnya adalah orang yang bercakap yang memberikan arahan kepada sesuatu. Dia menuju ataupun mengarahkan ucapan dia kepada sesuatu. Jadi sini cukup sekadar ini saja sudah cukup untuk kita nak faham hukum tu apa. Tidak perlu lagi masih lagi belum perlu untuk tasawurkan hakim, nak tasawurkan mahkum alaihi, mahkum fihi. Nampak? ثم قال رحمه الله أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر. Jadi dia ada dua maqam ataupun dua martabat kat sini. Martabat pertama, tasawwurul hukum. Konsep ataupun faham hukum tu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, istihqaq nufuzul hukmi. Kelayakan untuk nak melaksanakan hukum tu. Siapa-siapa saja mampu bagi arahan. Siapa-siapa saja mampu memberikan larangan. Tak kisah ada sama ada pemimpin tertinggi ataupun orang paling bawahan dalam masyarakat. Tetapi siapakah yang layak untuk dilaksanakan hukumnya? Dia kata beliau, falaisa illa liman lahul khalq wal amr. Yang ni hanya pihak yang mencipta dan yang memberikan arahan, yang menguruskan.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innama an-nafidhu hukmul maliki ala mamlukihi wala malika illa al-khaliq wala hukma wala amra illa lahu. أما النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم. Tapi kalau memberi arahan tu Nabi, memberi arahan tu sultan, ketua ataupun tuan kepada seorang hamba, ayah, suami. Jadi mereka ni, kalaulah mereka ni, sekalipun mereka memberikan kewajipan, memberikan arahan ataupun larangan, dia hanya wajib dia hanya wajib kerana Allah Ta'ala yang menyuruhnya wajib diikuti. Kata beliau, lam yajib syai'un biijabihim bal biijabillahi ta'ala ta'atahum. Walaula dhalika lakana kullu makhluqin awjaba ala ghairihi syai'an kana lil muwajabi alaihi an yaqliba alaihi al-ijab. Sebab kalau kita kata semua orang, semua pihak, sama ada Allah maupun selain Allah, mampu mesti dilaksanakan arahannya. Cuba kita bayangkan, seorang dia memberikan arahan kepada orang lain. Kawan yang diberikan arahan tu pula mengarahkan dia pula. Jadi yaqibu alaihi al-amr. Wa hadha syai'un ghayr munasib wa ghayr ma'qul aslan. Idh laysa ahaduhuma awla min al-akhar. Sebab tidak ada murajjah dalam masalah ni. Manakah arahan, siapakah yang arahannya perlu diikuti? Fulan, fulan. Kalau kita kata semua, maka tidak ada yang lebih aula. Tamam? فإذن الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته. Jadi asasnya yang kita semua sepakat, kita hanya wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati orang ataupun pihak yang kita wajib taati. Fa in qila, kalaulah ada orang bertanya, la, tidak, apa yang kamu buat definisi ataupun dhabit yang kamu buat tadi itu kami tak terima. Bal man qadara ala at-tawa'ud bil 'iqab wa tahqiqihi hissiyan fahuwa ahlun lil ijabi idh al-wujub inma yatahaqqaqu bil 'iqab. Kami tak terima kenyataan kamu bahawa orang yang ataupun pihak yang wajib diikuti, yang wajib dilaksanakan arahannya adalah yang ada padanya kuasa mencipta dan yang mengurus takdir, iaitu Allah Ta'ala. Kami kata tak, lafaz ataupun istilah amar, istilah ijab ini dia lebih luas lagi. Itu apa dia? Iaitu siapa-siapa sahaja, sama ada Allah Ta'ala ataupun makhluk, yang boleh memberikan azab, hukuman kepada pihak yang enggan melaksanakan arahannya, maka dia ini layak dipanggil ataupun layak memberikan kewajipan. Bahawa ahlun lil ijab. Maksudnya kita kena ikut arahannya. Sebab apa? Sebab dia mampu menghukum kita kalau kita tak mau buat. Ini merangkumi Allah Subhanahu wa taala dan merangkumi orang-orang yang berkuasa ke atas diri kita. Mak bapak kita ke, guru besar ke, pemerintah dan seumpamanya. Idzal wujubu innama yatahaqqaqu bil 'iqab. Sebab bila kita kata wajib, apa yang kita terlintas dalam akal fikiran kita? Iaitu kalau aku tak buat, aku akan terima mudarat. Dia tak boleh semata-mata khitab saja. Dia mesti ada di sana unsur lain yang kita boleh jadikan sebagai sebab yang ini wajib, yang ini tidak wajib. Sebab kita dah sepakat arahan ada dua, arahan yang bersifat wajib dan arahan yang tidak bersifat wajib. Galakkan, ajakkan dan sebagainya. Jadi katalah Ghazali sebagai respon, kalau ada orang tanyalah, kalau ada orang memberikan pandangan berbeza ni. Kata beliau, qulna qad dhakarna min madhhab al-qadi, iaitu Abu Bakar Baqilani rahimahullah, anna Allah Ta'ala law awjaba syai'an lawajaba wa illam yatawa'ad alaihi bil 'iqab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ni, kata al-qadi, Allah ni kalau dia wajibkan, benda tu akan tetap jadi wajib walaupun dia tak sediakan sebarang azab. Dia macam, kalau benda wajib-wajib, Tuhan letakkan adanya iqab bagi orang yang tak buat kewajipan ke, ada iqab, ada hukuman ke,
Itu benda lain. Yang penting arahan tu difahami adalah arahan wajib. Kemudian kata Al-Ghazali, lakin عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على طائل إذا لم يتعلق به ضرر محظور. Okey, itu dari sudut khitab. Tapi nak faham konsep wajib ni, itu sesuatu yang mesti dibuat. Mesti di sana adanya darar, mudarat kalau dia tidak dilaksanakan. Tamam? وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه إلا أن العادة جارية بتخصيص هذا الاسم بالضرر الذي يحذر في الآخرة ولا قدرة عليه إلا لله تعالى. Jadi dia kata, sekalipun dalam dunia ni ada orang mampu memberikan hukuman secara fizikal, dan untuk tu kita boleh katalah dia ni, kita boleh kata dia ni mewajibkan. Macam kita kata kerajaan mewajibkan, fulan menteri sekian mewajibkan, sebagai contoh. Pihak syarikat mewajibkan, sebagai contoh. Tapi itu di dunia. Cuma kata Ghazali, kalimah azab ini, kalimah iqab ini, secara uruf kaum muslimin yang bertitik tolak daripada istilah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak difahami melainkan iqabul ukhrawi, iqab di akhirat, bukan iqab di dunia. Tamam? Dan kalau ianya adalah secara khususnya untuk akhirat, maka tidak lain mampu memberikan azab di akhirat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in utliqa ala kulli dararin mahdhur sawa kana fi dunya aw fil akhirah faqad yaqdiru alayhi al-alam. فعند ذلك يجوز أن يكون موجبا لا بمعنى أن نتحقق قدرته عليه فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعيد لكن نتوقع قدرته ويحصل به نوع خوف. Jadi secara bahasanya, kalau kita ambil secara bahasa itu luas, menakumi azab dunia ataupun azab akhirat, maka bolehlah kita nak kata manusia pun dia boleh menjadi mujib, boleh menjadi pemberi kewajipan. Yang mana kewajipan, yang mana arahan itu wajib dilaksanakan. Kerana kalau tak dilaksanakan, dia akan hukum kita. Bolehlah kita nak kata, tapi kita tak adalah jazam. So barangkali sultan ataupun pemerintah baru nak hukumkan dia, meninggal sultan, rahimahullah, Allah yarhamu. Contoh, baru je Al-Gujur tu nak pancung kepala, meninggal dia, Allah yarhamu. Baru contoh lah, macam ni benda boleh berlaku kan. Tapi sekurang-kurangnya berlaku di sana nau'u khaufin atau nau'u takhwif. Bolehlah kita nak kata kita akan rasa risau sikit, resah, gelisah sikit, takut disebabkan ada orang yang berkuasa yang nak menghukum kita disebabkan kita tak melaksanakan arahan dia. Itu selesai bahagian rukun tsani bagi al-hakim. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah, ar-ruknu tsalitsu al-mahkumu alaihi wa huwa al-mukallaf. Jadi bila ada hukum, tentulah di sana ada yang menerima hukum. Siapa yang menerima hukum? Al-mukallaf. Itu kita. Al-baligh, al-aqil. Qala rahimahullah, wa syartuhu an yakuna aqilan yafhamu al-khitab. فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال. Dia kata syarat nak menjadi mukallaf, aqil, yafhamul khitab. Dia mesti seorang yang berakal dan dia faham khitab ataupun arahan Tuhan yang disampaikan kepadanya. Fala sihu khitabul jamad. Maka tak sah, maksudnya mustahil untuk mentaklifkan objek-objek yang tidak bernyawa. Wal bahimah, yang bernyawa tetapi tidak faham. Bal khitabul majnun was sabi alladhi la yumayyiz. Bahkan begitu juga memberikan khitab pada orang gila dan juga kepada sabi yang tidak mumayyiz. Jadi di sini kita faham sabi ada dua. Sabi mumayyiz was sabi ghair mumayyiz. Jadi sabi yang mumayyiz ni kita tidak akan sebut. Sabi yang mumayyiz ataupun kanak-kanak mumayyiz ini bolehlah kita beri dia yakni khitab pada dia, tetapi tidaklah sampai tahap mewajibkan. Tetapi sabi la yumayyiz, yang tak faham apa,
hanya sekadar mendengar suara mak bapak dia bercakap dan sebagainya, maka sama'uhu ka'allam yakun, seolah-olah dia tidak mendengar. Jadi apa alasan syarat ini diletakkan? Al-Ghazali kata, sebab taklif ni muqtada, maksudnya lazim daripada taklif nak memberikan bebanan hukum ni, di sana mesti di sana adanya ketaatan dan juga pelaksanaan. At-ta'atu wal imtisal. Maksudnya sama je, ta'at imtisal ni benda yang sama sebenarnya. Wala yumkinu dhalika illa biqasdi imtisal. Jadi nak membayangkan, untuk nak pihak yang menerima hukum untuk melaksanakan arahan, dia mestilah faham, dia mestilah ada niat, ada kehendak untuk nak melaksanakan arahan. Betul? Betul. Wa syaratul qasdi al-ilmu bil maqsud wal fahmu lit taklif. Dan bila kita kata mesti dia ada qasad, nak buat solat, nak bayar zakat, nak tunai haji, mestilah dia kena ada ilmu dahulu. Dia mesti bayangkan haji tu macam mana. Dia mesti bayangkan solat tu macam mana. Dia mesti bayangkan zakat tu macam mana. Barulah kita kata dia boleh berkehendak melaksanakan. Macam kita sebut sebelum ni. Jadi iradah ataupun qasad mesti didahului dengan ilmu. Tetapi adanya ilmu tak semestinya ada iradah. Banyak perkara yang kita tahu tapi kita tak nak pun benda tu. Kita tahu macam-macam jenis kereta dalam dunia ni, dalam dunia pemotoran ni. Tapi kebiasaannya kita tak nak pun. Kita tahu ada kereta macam ni, kereta Mercedes ke benda, tapi kita tak nak pun. Tapi bila kita hendak sesuatu, sudah tentulah kita tahu tentangnya. Fakullu khitabin mutadamminun lil amri bil fahmi. Jadi untuk nak berlaku niat, mesti di sana adanya ilmu dan mesti di sana adanya faham. Jadi seolah-olah macam Al-Ghazali bezakan di antara ilmu dengan kefahaman. Jadi soal, adakah ilmu dan faham ini dua perkara yang sama ataupun berbeza? Kalau tanya saya lah, benda sama je sebenarnya. Benda sama. Sebab cuma kebiasaannya kita akan kata kefahaman ni berperingkat. Mula baca faham sikit, lepas tu makin faham dan makin faham. Itu kebiasaan apa kita sebut lah. Tetapi secara asasnya, ilmu adalah faham adalah ilmu. Sebab faham tu maksudnya kita mentasawurkan sesuatu maklumat tu dengan betul. Dan itulah maksud ilmu. Itulah maksud ilmu. فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم فمن لا يفهم كيف يقال له افهم. Ini menarik. Satu faedah menarik daripada Al-Ghazali. Kata beliau, setiap khitab ni secara tak langsung, wara'ahu, di sebaliknya, ada khitab lain yang berganding dengan dia, yang menyuruh mukallaf ataupun mustami' untuk faham. Dia kata, kullu khitabin mutadamminun lil amri bil fahm. Setiap khitab ada arahan suruh faham. Jadi bila disebutkan salli, ay ifham hadzal khitab. Zaki, bayarlah zakat, wafham. Fayuqal, kata Al-Ghazali, faman la yafhamu kaifa yuqalu lahu ifham. Jadi kalau memang yang mendengar khitab itu awal lagi dia tak faham, macam mana kita nak kata suruh dia faham? Dia memang tak faham. وَمَنْ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ كَالْجَمَرِ كَيْفَ يُكَلَّمْ. Benda-benda makhluk yang tidak dapat mendengar suara, bagaimana nak bercakap dengan dia? كَيْفَ يُكَلَّمْ. وَإِنْ سَمِعَ الصَّوْتَ كَالْبَهِيمَ. Sekalipun makhluk itu boleh dengarlah ucapan kita, boleh dengarlah khitab, tapi dia tak faham. لَكِنَّهُ لَا يَفْهَمْ. Macam bahimah, macam binatang. فَهُوَ كَمَنْ لَا يَسْمَعْ. Jadi adam man lam yafham kaman la yasma'. Orang yang tak faham, zat yang tidak faham, sama seperti dia tidak mendengar. Kerana faedah mendengar faham. Tapi kalau dia tak faham, seolah-olah dia tidak mendengar. Wa man yasma'u wa qad yafhamu fahman ma. Okey, di sana ada satu lagi kategori. Ada makhluk, dia faham, dia dengar dan dia bolehlah faham. Bukan boleh faham, dia orang kata apa, samar-samar. Dia macam dengar suara, faham tak faham macam tu. Lakinnahu la ya'qilu wa la yuthbit, ataupun wa la yathbut. Lam yathbut ma'lumah fi zihni.
كالمجنون وغير مميز فمخاطبته ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. Jadi ada orang yang mampu mendengar tetapi dia tak mampu memahami. Dia fahamlah juga sedikit tetapi dia tak mampu nak betul-betul faham sehingga maklumat tu rasikh dalam zihn dia. Contoh macam orang gila. Contoh macam kanak-kanak yang belum mumayyiz. Macam baby, macam kanak-kanak umur 2-3 tahun. Sebab itulah Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia kata kanak-kanak ni kita kalau cubalah bagi arahan suruh diam ke, suruh duduk ke, dalam keadaan dia sedang main, kita sebenarnya sedang memberikan khitab kepada orang yang tak mampu menanggungnya sebenarnya. Ya, kanak-kanak tu nampak sihat, nampak bertenaga, nampak okey, sihat walafiat, tetapi dari sudut kemampuan akal dia ibarat OKU. Dia kurang upaya dari sudut memahami khitab. Jadi sebab itulah memarahi kanak-kanak adalah sesuatu perbuatan yang sia-sia. Ya, pada kadarnya, itu masing-masing boleh faham lah. Cuma nak kata asasnya begitu. Jadi kata beliau, orang yang gila dan juga kanak-kanak yang belum mumayyiz, mukhatabatuhuma mungkin. Bercakap dengan orang macam ni boleh. Kita boleh bercakap. Kita boleh cakap orang gila tak? Boleh bercakap orang gila. Boleh tak bercakap dengan kanak-kanak umur 2-3 tahun? Boleh. Itu tasawwur. Tetapi nak mengharapkan dia ikut arahan kita. Ala syai' ghairu mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Kenapa? Walaupun dia faham tetapi maklumat itu tidak rasah dalam kepala dia. Ataupun dia tidak dapat tasawurkan apa kehendak kita secara keseluruhannya dengan betul-betul sempurna. Katalah Ghazali rahimahullah. فإن قيل فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان. Dalam fiqh kita selalu dengar dalam mazhab Syafi'iyah terutamanya, kanak-kanak yang hartanya sampai nisab zakat, dia belum baligh dan cukup haul, dia kena bayar zakat tak? Dia kena bayar zakat. Tapi bukannya dia yang kena keluarkan duit sendiri, wali dia ataupun penjaga dia yang perlu mengeluarkan hartanya untuk dibayar zakat. Tamam? Mengeluarkan sebahagian daripada harta dia untuk bayar zakat. Jadi, kamu dah kata kanak-kanak bukan mukallaf, majnun bukan mukallaf semua. Tapi kenapa dalam bab zakat? Kenapa dalam bab gharamat ataupun bayaran pampasan, nafkah ni kanak-kanak wajib buat? Mungkin orang tertanya, macam mana kanak-kanak boleh bagi nafkah? Ialah mungkin dia kahwin awal. Maka di atas sebab tu dia ada duit, dia kena keluarkan nafkah sebagai daripada duit dia untuk bayar nafkah. Katalah Ghazali, qulna laysa dhalika min at-taklif fi syai'in. Maksud dia, ini furuk-furuk yang kamu bawa ni sebenarnya dia bukanlah taklif ke atas kanak-kanak tu secara khusus, bukan. Tetapi dia adalah taklif kepada orang yang menjaganya, walinya ataupun penjaganya. Tamam? Idza istahilu taklifu bi fi'li ghair. Buat lagi pun mustahil untuk kita taklifkan seorang disebabkan perbuatan orang lain. Ataupun maksudnya mentaklifkan seseorang untuk melakukan perbuatan orang lain. Ini mustahil. Seseorang ditaklifkan dengan perbuatan sendiri, bukan perbuatan orang lain. وتجب الدية على العاقلة لا بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم فكذلك الإتلاف. Jadi kita ambil contoh macam diat. Seseorang dalam ahli keluarga kita melakukan jenayah bunuh, lalu dikenakan diat. Maksudnya keluarga ataupun waris si mati menuntut rampasan diat. Sekarang ni di Malaysia sedang usaha nak melaksanakan hukum diat kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan, terutamanya di jalan raya lah, langgar orang dan seumpamanya. Dan nasallallahu ta'ala afiyah. Lalu yang bunuh orang lain,
Yang kena bayar dia orang lain. Jadi kata Ghazali, sebenarnya ini bukanlah taklif bi fi'li ghair. Bukannya taklif dengan perbuatan orang lain. Tetapi dia adalah dipanggil sebagai ahkam wada'iyah. Hukum wadai. Yang ini disebabkan ada ahli keluarga kamu yang membunuh, kamu sebagai ahli keluarga ataupun dipanggil sebagai aqilah ini. Ya, aqilah ni siapa? Aqilah ni adalah ahli keluarga yang belah yang lelaki yang baligh belah ayah. Tapi ayah dan anak tak menanggung aqilah, tapi pakcik-pakcik dia, sepupu sepapat dia kenalah. Adik-beradik. La bermakna anna mukallafun. Bukanlah maknanya mereka tu ditaklif dengan perbuatan lain, tapi dengan makna anna fi'la ghairi sababu li thubutil ghurmi fi dhimmati faqadhalika al-itlaf. Begitu juga dalam masalah seseorang tu bila dia pecahkan kanak-kanak, budak-budak main bola, pecah pasu bunga jiran. Jadi siapa nak kena tanggung? Asasnya anak tu sendiri yang kena tanggung. Duit siapa? Duit dia lah. Dia ada duit kan? Takkanlah kecil tak ada duit. Dan ni baru-baru ni raya, orang bagi duit raya kat budak-budak. Takkan tak ada duit. Jadi secara uruh ataupun secara kebiasaannya, kanak-kanak ni sejak lahir ke dunia, dia ada duit. Dia ada duit. Ada harta lah kita kata. Jadi daripada harta, dia keluarkan kadar yang sepatutnya untuk nak membayar ganti rugi. Ataupun pampasan. وَمِلْكُ النِّصَابِ سَبَبٌ لِثُبُوتِ هَذِهِ الْحُقُوقِ فِي ذِمَّةِ الصِّبْيَانِ. Begitu juga dengan masalah zakat. Ini bagi mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hanafi, kanak-kanak yang walaupun harta dia berjuta pun, dia tak wajib bayar zakat sebab bagi mereka, zakat ni adalah ibadat badaniyah. Dia adalah ibadat badan. Yang ini melibatkan baligh ataupun tidak baligh. Jadi kalau seorang kanak-kanak harta berjuta pun, tapi kalau segi tak baligh, dia tak wajib bayar zakat. Tetapi atas dasar bagi mazhab Syafi'i pula sebaliknya. Maka wajib bagi wali dan juga penjaga anak-anak yatim yang tahu anak yatim ni dia ada banyak harta yang melebihi zakat, melebihi nisab zakat ataupun sampai nisab zakat, dia wajib catat agar tidak berlaku sebarang pengabaian terhadap kewajipan agama. Faham? Katalah Ghazali, وَمِلْكُ النِّصَابِ السَّبَبُ لِثُبُوتِ هَذِهِ الْحُقُوقِ فِي ذِمَّةِ الصِّبْيَانِ بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. Jadi maksudnya ada dua pilihan, sama ada wali tu yang nak keluarkan duit daripada harta anak untuk bayar zakat dan mencatatkannya, ataupun tunggulah budak tu balik nanti dan dia bayar sendiri. Dan wali kena catatkan. وَذَلِكَ غَيْرُ مُحَالٍ. Dan taklif yang sebegini rupa dia tidak mustahil. إِنَّمَا الْمُحَالِ أَنْ يُقَالُ لِمَنْ لَا يَفْهَمُ إِفْهَمْ وَأَنْ يُخَاطَبَ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَعْقِلُ. Masih. Itu jelas yang kita tak pernah urai lebih. Kemudian katalah Ghazali, kita nak cepat sikit. وَأَمَّا أَهْلِيَةُ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ فِي الذِّمَّةِ. Ini persoalan ni menarik. Tentang subut ahkam pada zimmah. Bukannya taklif, tapi subutul ahkam. Maksudnya, kita nak bagi sesuatu sifat hukum pada diri seseorang. Adakah disyaratkan dia perlu baligh? Tidak. Malah, adakah disyaratkan dia ni perlu hidup secara nyata sekarang? Pun tidak. Tapi katalah Ghazali, فَمُسْتَفَادٌ مِنَ الْإِنسَانِيَّةِ الَّتِي بِهَا يَسْتَعِدُّ لِقَبُولِ قُوَّةِ الْعَقْلِ الَّذِي بِهِ فهم ataupun fahmu taklifi fi thanil hal. Maksudnya untuk nak meletakkan sifat-sifat hukum pada diri seorang, dia hanya perlukan satu je syarat, iaitu al-insaniyah. Yang mana daripada keinsanan inilah menyebabkan seseorang itu mampu untuk faham hukum, faham khitab pada masa yang mendatang. حتى إن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتها. Berbeza dengan binatang. Binatang ni, dia memang langsung tak mampu nak faham hukum hakam. La min qarib wala min bahid. Tamam? La bil quwwah wala bil fi'l. Menyebabkan binatang ni,
walaupun dia dipanggil sebagai hayawan, yakni zul haya, ada nyawa, tetapi tidaklah dinisbahkan kepadanya sebarang hukum hakam syarak. Yakni tidak dikatakan dia ni baligh tak baligh ke, tidaklah dikatakan dia ni maksiat ke bukan ahli maksiat ke, tidak dikatakan dia ni berhadas ke tidak berhadas ke, tidaklah dikatakan dia ni berpemilikan tak ada pemilikan ke, tak ada. Semua awsaf syar'iyah, semua sifat-sifat syar'i ini tidak dinisbahkan kepada binatang. Begitu juga jamadat. Jamad maksudnya benda objek-objek yang tidak bernyawa. Kitab ke, bangunan ke, jalan raya ke, apa benda sekalipun. Faham? Jadi syar'iyah mesti insaniyah. Wa syartu la budda an yakuna hasilan aw mumkinan an yahsula 'ala al-qurbi. Dan syarat insaniyah ini sama ada dia berlaku sekarang ataupun dia akan berlaku dalam masa yang terdekat. Fayuqal innahu mawjudun bil quwwah. Maka dia katakan insaniyah itu wujud secara, kita boleh kata potensi lah. Saya suka terjemah potensi. Maksudnya bil quwwah dia adalah wujud secara potensi. Bil fi'l adalah kewujudan yang nyata yang sekarang. Kama anna syarat al-malikiyah al-insaniyah wa syarat al-insaniyah al-hayah. Malikiyah ni bukan maksud mazhab Maliki, fuqaha Malikiyah tu bukan. Malikiyah maksudnya milkiyah. Maksudnya bila kita nak kata satu zat itu adanya pemilikan. Dan saya memiliki kitab Mustasfa ni. So apakah syarat untuk nak saya kata nak dikatakan saya ni ada pemilikan? Iaitu saya ni manusia. Syarat nak jadi manusia yang nyatanya adalah mesti hidup. وَالنُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ قَدْ يَثْبُتُ لَهَا مِلْكٌ بِالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَيَاةُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهَا بِالْقُوَّةِ إِذْ مَصِيرُهَا إِلَى الْحَيَاةِ. Kerana itulah dalam fiqh kita menyebut, dalam soal wasiat, dalam soal pewarisan harta pusaka, apabila sabit berlakunya janin dalam kandungan, dalam perut seorang ibu, maka bahagian pewarisan dia ataupun bahagian wasiat dia mesti tawakuf. Sebab kita kena tengok dulu. Barangkali dan kebiasaannya dia akan lahir dalam keadaan dia bernyawa. Yang seterusnya dia dapat memiliki apa yang bahagian dia lah. Mungkin bapa dia meninggal dunia dalam keadaan masih dalam kandungan. Jadi kita tak boleh anggap dia seperti tidak wujud. Tak. Bahagian dia, iaitu anak dalam kandungan dia mesti tawakuf. Dia KIV dulu. Bila ternyata dia lahir dalam keadaan dia bernyawa, barulah kita serahkan ataupun kita kata dia memiliki harta tersebut secara yakin ataupun secara sah. Begitu juga dengan wasiat. Faham? Maka sebab itulah kata Ghazali, syarat pemilikan sebegitulah. Mesti dia ada insaniyah, juga dia ada syarat milkiyah, mesti ada insaniyah. Dan insaniyah mesti ada al-hayah. Dan hayah itu tidak semestinya bil fi'l, tetapi boleh juga dalam bentuk potensi ataupun bil quwwah. Fakadzalika as-sabi masiruhu ila al-aql fasaluha li idafati al-hukm ila dhimmatih. Begitu dengan sabi lah masalah yang kita bincangkan tadi. Disebabkan dia masiruha ayyakuna aqlan. Dia ni secara adatnya akan menjadi orang yang berakal. Maka kita idafah kata kita berikan kepada sifat hukum hakam, iaitu pada zimmah dia, yang menyebabkan kalau dia buat kesalahan, kalau harta dia cukup nisab dan harta dia berlaku apa sahaja kewajipan pada harta dia, maka dia wajib menanggung kewajipan tersebut. Dan kita boleh takrifkan dia dengan hal tersebut. Cuma adakah nak suruh dia takrif sekarang? Tak. Maksudnya nak suruh dia keluarkan harta sekarang? Tidak. Tunggulah dia balik ataupun suruhlah wali dia uruskan. Tamam. Fa in qila fas-sabiyyul mumayyiz ma'murun bis-salah. Tanya, kalau ada orang bertanya, habis tu sabi yang mumayyiz ni disuruh untuk solat ke? Dengar, disebut apa? Sabi mumayyiz, bukannya yang baligh. Sabi mumayyiz. Disuruh untuk solat. Yang ni secara syarak ni tetap disuruh untuk solat walaupun dia belum baligh. Hanya disebabkan dia ada akal. Sebab akal ni sesuatu yang syai' khafi dan dia berlaku secara tadrij. Kadang-kadang ada budak yang barangkali dia belum baligh pun, tetapi kepintaran dia,
kewarasan dia mungkin lebih daripada budak yang dah baligh. Tamam? Jadi katalah Ghazali, ma'murun ay as-sabiyyul mumayyizu ma'murun min jihatil wali wal waliyyu ma'murun min jihatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kata secara syaraknya ataupun secara bahasanya, secara bahasa, minta maaf. Kanak-kanak itu disuruh oleh wali dia. Wali dia disuruh oleh syarak. Jadi dia berlaku dua martabat. Kerana Nabi SAW bersabda, "Idh qala alaihi salatu wassalam, muruhum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin." Jadi Nabi SAW sendiri suruh agar para wali ni, bukan para wali aqta' apa semua tu kan, maksudnya mak bapak lah, menyuruh anak mereka mendirikan sembahyang. Melatih anak mereka mendirikan sembahyang. Pada umur bila? Bermula dengan 7 tahun dan ke atas. Apabila sampai umur 10 tahun dan ke atas, idribuhum 'alaiha. Baik, dalam hadis ini kita perlu melakukan sedikit takwilan ataupun kita kata takdir lah. Sebab kalau kita baca secara zahir, secara literal, maka seolah-olah yang difahami adalah pukullah anak-anak itu atas perbuatan mereka solat apabila mereka berumur 10 tahun. Kita kata kita kena faham dengan cara betul hadis ini. Seolah-olah kita kena letakkan, kita kena takdirkan, kita kena tambahkan sedikit perkataan iaitu wadribuhum ala tarkiha. Biarpun tak sebut dalam teks hadis. Ini dipanggil sebagai dalalatul iqtida'. Seperti yang akan dibahaskan nanti insya-Allah. Yang mana dalalatul iqtida' ni artinya نقدر اللفظ أو الكلام أن نقدر شيئا حتى يصح الكلام شرعا أو عقلا. Kita mentakdirkan sesuatu lafaz atau sesuatu kalimah dalam sesuatu teks itu agar ianya menjadi mustaqim, menjadi sah, sama ada dari sudut akal maupun dari sudut syarak. Dari sini takdir ataupun tashih perlu dibuat dari sudut syarak. Kerana tidak mungkin secara syarak yang kita pukul budak yang solat. Tak, kita pukul budak yang tak solat. Betul. Baru kena dengan siyaqul hadis. Nampak? وذلك لأنه يفهم خطاب الولي ويخاف ضربه فصار أهلا له. ولا يفهم خطاب الشارع إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف عقابه إذ لا يفهم الآخرة. Sebab at least kanak-kanak ni dia takut apa mak bapak dia buat. Bapak lah terutamanya. Tetapi dia tak faham syarak. Dia tak takut syarak. Sebab itulah dalam muamalat ucapan kanak-kanak ni kata Imam Bajuri rahimahullah dalam hasyiah dia, kalam al-sabi wal majnun maslub al-ibarah. Kanak-kanak dan orang gila, ucapan mereka dalam muamalat tidak diambil iktibar. Kenapa kena masalah ni? Haula la yafhamu syari' wa la ya'rifu syari' wa la yakhafu 'iqab asy-syari' wa la yafhamu al-akhirah. Mereka tak faham akhirat. Ini secara umum lah, secara asalnya kan tak faham. Tapi ada je, ramai je kanak-kanak yang sudah pun ditarbiyah, dididik agar memahami, mengenal Tuhan dan juga mengenal akhirat. فإن قيل إذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع أفيدل ذلك على النقصان عقله؟ قلنا قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه رحمه الله ذلك يدل عليه. Satu persoalan timbul. Ini persoalan yang menarik sebenarnya. Kalaulah ada orang kata فإذا قارب البلوغ, sekiranya seorang kanak-kanak ni dia hampir baligh dan tidak ditakrifkan lagi oleh syarak, hampir-hampir, kita kata dia panggil sinul murahaqah, dia panggil dalam sebagian kitab macam kitab At-Ta'rif al-Jurjani, seingat saya, dia menyebutkan sinul murahaqah ni ataupun murahiq ni kanak-kanak yang belum baligh tapi yang lelaki lah,
Dia belum balik, tapi dia punya rakam dah boleh tegang bila dia tengok perempuan seksi macam ni. Maksud dia ada syahwat, tapi belum balik. Jadi kita nak kata dia ni ambil hukum balik ke ataupun masih lagi kanak-kanak. Pada ghalibul ahwal, kebanyakan keadaannya hukum dia masih hukum kanak-kanak lah. Cuma amru khatir. Dia agak bahaya sikit. Jadi kata dia, bila dia nak hampir balik, wa'aqala, dan dia pun sudah pun berakal, tetapi syarak belum taklifkan dengan sebarang hukum, adakah keadaan ini menunjukkan yang akalnya kurang sebenarnya? Afayadullu dhalika ala nuqsani aqlihi. Disebabkan dia belum, orang kata apa, keluar mani dan belum ditaklifkan, maka maksudnya akal dia kurang macam tu. Kata Ghazali, kata Qadhi Abu Bakar, ya, akal dia kurang. Tapi Ghazali respon apa yang Qadhi Abu Bakar disebut dan kata beliau walaysa yattajihu dhalika, ataupun walaysa dhalika yattajih. Maknanya ghair wajih. Kalam Qadhi ni tidak begitu munasabah ataupun tak kuat lah. Dengan alasan, kata Ghazali, li'anna infisal an-nutfat minhu, yani khuruj al-mani minhu la yaziduhu aqlan. Sebab semata-mata keluar mani ni bukannya menunjukkan akal dan makin bertambah. Tak semestinya. Lakin huttal khitabu anhu takhfifan. Tetapi orang yang macam ni hampir balik dan dah berakal, tetap tak diberikan taklif, bukan kerana dia kurang akal, tetapi kerana syarat nak memberikan keringanan. Lianna al-aqla khafi, sebab lagi pun akal ni benda yang tak jelas. Dia boleh sukar diukur. Lepas tu yang konon-kononnya orang kata apa, ada IQ nombor sekian, IQ dengan tahap sekian, ini semua kalam turrahat lah, kita kata merepek. Wa innama yadhharu fihi 'ala at-tadrij. Semua akal ni dia berkembang dan dia matang secara berperingkat. فلا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع ويعرف المرسل والرسول والآخرة فنصب الشرع له علامة ظاهرة. Maka disebabkan sukar kita nak kata apa, la yumkin wuquf baghtatan ala hadd alladhi yafhamu. So nak kata akal dia betul-betul dah faham akhirat, dah faham kenal Allah, kenal Rasul, kenal apa benda yang menjadi sebagai asas agama ni, benda tu tak jelas, maka syarat letakkan satu kayu ukur yang zahir, yang mudah diukur, yang mudah dirasai oleh semua orang. Apa dia? Al-bulugh, baligh, keluar mani, perempuan keluar haid, umur 15 tahun dah seumpamanya. Jadi setakat ni itu yang saya nak kongsikan pada pagi ni. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat dan bermanfaat pada kita semualah. Dan insya-Allah saya cuba nanti saya nak buat bacaan setiap minggu. Sebenarnya bergantung pada kelapangan masa dan juga preparation lah. Sebab kitab ni tak boleh dibaca begitu saja semasa live. Saya perlukan masa untuk nak study, prepare. Kita kata apa? Istiadat lah. Barulah kita boleh buat pembacaan yang smooth, yang licin, yang mudah. Kita kata agar mendapat manfaat lah. Dan saya akan terus upload ke YouTube saya. Dan bagi siapa yang belum subscribe. InsyaAllah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.